Halo guys, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share resepi Maggi Kungfu. Korang pernah makan tak Maggi Kungfu? Ni rasa dia tak sama tau dengan kuotie kungfu, mi kungfu, mi hong kungfu, semua tak sama tau rasa dia. Oke, first bahan dia kita ada Maggi yang kita dah celur. Kemudian lauk dia terpulang kita masing-masing. Sini ada seafood, udang sotong. Kemudian ada cili kering, cili merah besar, kailan. Kemudian kat sini ada kubis, bumbu kubis, carrot, cili padi, kemudian perencah Maggi. Oke, first masuk dalam dulu. Kita gaul, taruh sedikit telur. Taruh sedikit perencah Maggi. Baru dia ada rasa Maggi, guys. Kita sedikit perencah Maggi dan tepung jagung. Kemudian kita gaul. Kita gaul, kemudian baru kita goreng, guys. Bubur minyak, nak goreng, kemudian kita panas minyak. Apabila minyak kita dah panas, baru kita goreng Maggi. Tu dia, guys. Oke, kita goreng sehingga dia garing, ya. Oke, sambil tunggu Maggi kita masak, kita ini dulu cili merah, kemudian cili kering kita potong dua, kemudian kita taruh sini. Dekat kailan, baik kan? Tuh nampak kuning tuh. Bila Maggi kita dah masak, kemudian kita angkat. Nih bentuk kejadian dia kuning, ya. Oke, sekarang kita tepi, kita nak buat kuah dia. Kita masukkan air. Air ni air rebusan ayam. Kalau tak ada air satu ayam, air biasa pun boleh. Oke, kemudian kita buka api. Kemudian kita masukkan sayur yang keras. Oke, perasa dia sestiram. Ajinomoto sikit, gula sikit, garam sikit, kecap sotong, air limau sikit. Ni je perasa dia. Kacau dulu. Kemudian kita taruh ni kicap bukit, kicap Golden Mountain. Kalau tak ada ni tak apa, skip je. Oke. Kemudian minyak bawang putih. Bila dia dah mendidih macam tu, baru kita taruh ni lauk dia, seafood. Kita gaul. Bila dia dah mendidih macam tu, baru kita masukkan sayur yang ni. Kailan, cili padi, cili merah, cili kering. Kita kacau lagi. Meriah betul, guys. Semua sayur ada. Sayur hijau, sayur kuning, sayur putih semua ada. Oke, apabila dah masak, akhir sekali kita letak sedikit tepung jagung. Tepung jagung sikit, jangan banyak. Oke, kemudian baru kita letak telur sikit. Nih, bentuk kejadian ya. Oke, sekarang kita boleh hidang. Ini Maggi yang kita dah goreng tadi. Kita nak mudah nak makan, kita kena potong. Nampak? Garing, molek. Kemudian baru kita taruh sini. Bau Maggi dia, guys, sedap. Siram di atas Maggi tu, kuah yang kita dah buat tadi. Maggi Kungfu Taekwondo ni. Oke, kita taruh ni bawang goreng. Oke, inilah dia Maggi Kungfu. Cuba kat rumah ataupun boleh datang sini, Taman Sentek, Restoran Yeno, Belatok 5. Oke, kamu cuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.